Hari ini kita berada di Malaysia Auto Show 2025. Jadi, apa yang menarik untuk Malaysia Auto Show pada tahun ni? Jom kita tengok apa yang terdapat di Hall A. Masuk-masuk je Hall A, kita dah tengok dah dekat kiri dan kanan ada Proton dan Pro 2. Katanya Pro 2 ada keluar EV baru dan Proton pun ada EV yang terbaru. Jom kita tengok. Okey, kalau kita nampak kat sini ni booth Proton. Tu dia. Ada IMAZ 7. Okey, ini warna seakan-akan rose gold, geng. Inilah yang digembar-gemburkan IMAZ 5. Masih lagi dalam wrapping. Tengok rim pun dia wrapping lagi. Kita tak tahu bila rilis. So tunggu update yang terpantas daripada Proton. Dikatakan ini adalah IMAZ kedua yang dibawa masuk oleh Proton selepas IMAZ 7. Ya. Di sini adalah booth daripada Pro 2 sendiri. Korang tengok. Ini adalah prototype X06E. Dengan cerita ini adalah student Politeknik Muazzam Shah yang buat untuk SAE International. Lawa kan? Ini adalah EV Pro 2 yang pertama yang akan dilancarkan pada tahun ni juga. Harga bila tak pasti, tapi kita boleh tengok kat sini. Tengok tu, dah nampak dia punya ruang boot truck dia. So kita nampak dia punya compartment engine sikit, interior sikit. Rasa-rasa bila keluar, geng? Komen jap. Besar tu ruang simpanan dia. Ni design dia. Cantik tak cantik? Cherry bawa kereta terbang, geng. Nampak AO. Body carbon fiber. Sekarang kereta-kereta China ni semua dah futuristic. Korang jangan cakap China tak power. Mostly sekarang kereta memang made in China. Barang-barang apa yang kita pakai seharian kita pun ada brand made in China. Teknologi dia tak dinafikan. Memang sangat-sangat futuristic.